Tahukah anda, pulau paling suci di Nusantara pernah menjadi tempat pembunuhan beramai-ramai yang paling mengerikan pada abad ke-20? Bali, Pulau Para Dewa, tempat di mana setiap sudut dipenuhi doa, bunga sesaji dan asap dupa. Pada akhir tahun 1965, dalam masa kurang dari 2 bulan, kira-kira 80,000 orang Bali dibunuh. Satu daripada setiap 20 penduduk pulau itu. Jiran membunuh jiran, saudara mengkhianati saudara. Tapi yang paling menghantui bukan sekadar angkanya. Dalam kepercayaan Hindu Bali, orang yang mati tanpa upacara yang betul tidak akan pernah tenang. Rohnya akan terperangkap, tidak dapat pergi, tidak dapat berehat. Sungai-sungai di Bali pada masa itu tersumbat dengan mayat. Ribuan mayat tanpa nama, tanpa doa, tanpa api pembakaran. Satu generasi penuh orang mati yang terbiar, terperangkap di antara dua dunia. Dan selama berdekad-dekad selepas itu, kerajaan melarang sesiapa pun bercakap tentang perkara ini. Keluarga mangsa terpaksa berdiam diri, berpura-pura ia tidak pernah berlaku. Pulau Para Dewa menyimpan rahsia paling gelap di bawah senyumnya.